Bagaimana kita boleh melakar sebuah graf fungsi kuadratik? Nah, secara tradisional, apa yang kita buat ialah kita akan bina jadual nilai dan gunakan persamaan yang diberikan, gunakan fungsi yang diberikan dan kita akan cari nilai y dengan menggantikan nilai x dengan nilai-nilai yang telah diberikan. Kemudian kita akan plotkan titik-titik itu pada Sata Cartesian dan kita akan sambungkan titik-titik itu untuk membentuk sebuah graf. Nah, kalau kita tak menggunakan kaedah jadual nilai, kita boleh menggunakan kaedah seperti berikut. Melakar graf fungsi kuadratik. Nombor satu ialah tentukan bentuk graf. Bagaimana kamu tentukan bentuk graf? Kamu perlu kamu perlu gunakan perkali A. So, bila perkali A adalah positif, graf kamu adalah berbentuk U. Bila perkali A kamu adalah negatif, graf kamu adalah U songsang. So, ini adalah clue yang pertama. Bagaimana rupa graf kamu. Kedua, tentukan pintasan Y. Untuk pintasan Y, kita ambil nilai pemalar C. Okay, pemalar C. Yang ketiga, kita faktorkan persamaan, tentukan punca-punca persamaan itu. Alright? Untuk mendapatkan pintasan X. Jadi di sini kalau kamu lihat diagram ini, A adalah positif, graf berbentuk U. A adalah negatif, graf berbentuk ini. Ini adalah step pertama. Step kedua, tentukan pintasan Y. Di mana graf itu memintas paksi Y. Ini contoh, ia memintas pada asalan. Yang ketiga, kita faktorkan menggunakan kaedah pemfaktoran trinomial dan tentukan nilai X1 dan X2. Right? Yang keempat, kita tentukan persamaan paksi simetri. Kita boleh gunakan formula ataupun kita gunakan formula sebab persamaan akan diberikan. Jadi, kita tahu kedudukan paksi simetri. Last sekali, kita tentukan apakah koordinat bagi vertex dia, iaitu koordinat X dan koordinat Y. Bila kita dah tentukan semua nilai ini, dengan itu kita boleh tandakannya pada Sata Cartesian dan kita boleh lukis sebuah parabola. Jadi bila kamu melakarkan sebuah parabola, cuba melakar dengan selicin-licin yang boleh. Ya. Bentuknya adalah bentuk melengkung. Right? So kamu kena cuba ataupun praktis melukis secara licin yang mungkin. So itulah cara melakar graf fungsi kuadratik.